Macam mana kita nak ikut Nabi? Macam mana kita nak teladani Nabi? Macam mana kita nak zahirkan bagi kita untuk mencontohi Rasulullah SAW? Poinnya satu dulu, iaitu kalau kita nak ikut Nabi, kalau kita nak contoh Nabi, kalau kita nak teladani Nabi, kita sewajarnya kena kenal Nabi dengan sekena-kenanya. Kita kena makrifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik makrifah. Kerana kalau kita tak kenal, macam mana kita nak ikut? Dengan sebab makrifah ni datangnya rasa kagum, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang. Dan kita tak pelekeh lagi dan kita tak rasa selamba. Orang kata kau kena ikut A, kau kena ikut B, kau kena ikut C. Kita akan tanya apa hebatnya A, apa lebihnya C, apa mulianya B. Kita akan tanya dulu. Kalau sama teruk pada kita nak ikut apa? Atau lebih kurang maklumat kita tak tahu, macam mana kita nak ikut? Jadi subjek orang yang kita nak ikut tu mesti kita kenal-kenal.